kepada tugas kerasulan. Apa kerja Rasul turun atas muka dunia? Apa tujuan Rasul ni ada? Allah turunkan dia, kerja utama dia apa? Kalau dalam Quran biasanya kita jumpa Basyiran wa Nadhira. Basyiran wa Nadhira bila diterjemahkan tuan-tuan, terjemahannya sangat panjang. Di antara makna terjemahan itu termasuk dalam apa yang kita nak belajar malam ni. Adalah pekerjaan Rasul-Rasul itu banyak, maka sebahagian daripadanya ulama ni oleh kerana dia khusus kepada kisah akidah, jadi perbahasannya banyak kepada perkara akidah. Tetapi banyak lagi kerja yang ada selain daripada 5 perkara ni. Di sini dituliskan 5 perkara, dan insyaAllah kita akan membahaskan sekadar yang mampu dalam masa dan tempoh yang agak pendek, paling banyak kita sejam untuk memberi kefahaman terhadap kerja-kerja Rasul. Tuan-tuan, tajuk ni antara tajuk yang sangat penting akhir zaman ni, lebih-lebih pula pada zaman kita sekarang ni, kerana ramai orang yang beriman dengan kerasulan, tetapi secara jelas mereka menolak sebahagian besar yang Rasul bawa, bukannya secara maknawi ataupun bukan secara suruh-suruh, tetapi jelas kalau kita lihat ramai orang yang menolak sebahagian daripada apa yang Rasul telah buat. Ramai orang tolak. Jadi tuan-tuan, malam ni insyaAllah kita cuba cover sebanyak mungkin ataupun seluas-luas mungkin tentang kerja-kerja kerasulan. Yang pertama, menyatakan kepada manusia segala ahwal akhirat daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka mengetahuinya, serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan oleh Rasul-Rasul itu dengan sekadar yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia itu. Tugas paling utama Rasul nak beritahu lepas dunia ada akhirat. Tuan-tuan, tugas dia beritahu tentang adanya akhirat, bukannya mencipta negara akhirat. Artinya benda tu ada tak? Akhirat ni kita tak ada lagi, dunia tu ada tak? Kita tak tahu pun akhirat tu tak ada. Pengetahuan kita tidak mengubah hakikat akhirat itu ada. Rasul apabila dia turun, antara tugas utama dia nak beritahu benda tu ada je. Tugas besar. Saat orang tak pernah tahu benda tu ada, daripada diri mereka, daripada perbuatan harian mereka, daripada apa yang disampaikan oleh nenek moyang mereka, tak pernah tahu bahawasanya selepas hidup, mati, lepas mati nanti ada dunia lain. Yang ni orang tak pernah tahu. Jadi tugas utama dia datang, turun, nak cerita kepada manusia tentang hidup yang orang tak pernah tahu. Dan walaupun manusia tidak pernah tahu, hakikat kehidupan lepas mati tidak pernah terbatas. Itu kerja Rasul. Kalau Allah tak turunkan Rasul pun, akhirat siap dah, syurga neraka siap dah, hari timbangan siap dah. Sebab itulah tuan-tuan, sama ada kita peduli tak peduli, sama ada kita belajar tak belajar, sama ada kita bersedia tidak bersedia, sama ada kita tahu tidak tahu, wa annahum ilaihi raji'un, semua orang akan bertemu Allah. Sebab benda tu ada dah. Allah turunkan Rasul nak ceritakan benda ada dah. Hari akhirat benda dah ada. Perkara ni tidak dapat diceritakan oleh selain daripada Rasul. Dan perkara ni jauh lebih penting daripada sekadar kehidupan atas muka dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam banyak ayat Quran,
menyebutkan tentang kepentingan akhirat jauh lebih besar daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di akhirat ada kecaman daripada Allah dan ada redha daripada Allah. Kehidupan ni lebih menumpukan kepada aspek sesudah kematian berbanding daripada kehidupan sekarang. Jadi tuan-tuan, yang Rasul bawa ni satu perkara yang cuba mengubah nilai manusia, mengubah nilai pandangan manusia terhadap dunia. Besar Allah. Dia bawa satu ilmu yang cuba merubah pandangan manusia tentang dunia. Kalau dulu manusia ingat inilah tempat tinggal mereka, selepas Nabi bawa kenyataan tentang perkara akhirat, manusia perlu merubah segala perbuatan atas muka dunia sebab perlu bersedia untuk dunia yang satu lagi. Dan tuan-tuan, dulu Nabi telah berjaya menyampaikan perkara ini dengan amat baik sehingga kita melihat kemunculan orang-orang yang gagah dalam agama yang sanggup membuang ke tepi kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ilmu tu tuan-tuan tak pernah hilang. Ilmu tentang negeri akhirat, cerita tentang akhirat, tentang syurga dan neraka tidak pernah hilang. Ada dalam kitab Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi. Masalahnya tuan-tuan, kehendak untuk menuju ke sana semakin hari semakin hilang. Apa sebab? Wallahu a'lam. Tetapi kalau manusia nak menjadikan alasan, manusia tak tahu, tak boleh. Alam ya'tikum nadhir. Ketika manusia dicampakkan dalam neraka, maka neraka tanya kepada dia, adakah belum sampai kepadamu orang yang memberi peringatan? Qalu bala. Mereka berkata bahkan sampai dah. Bahkan benar, tetapi kami memperolok-olokkannya. Wakal fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Dan kami mengatakan bahasanya Allah tak turunkan benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan mati Allah, Nabi telah menyempurnakan wahyu daripada Allah untuk menceritakan tentang ahwal akhirat, yang mana kalau Nabi tak turun sampai bila pun manusia tak akan nampak. Sebab benda tu benda yang tidak berada pada alam musyahadah, artinya alam yang kita lihat. Tak ada orang boleh tengok direct kepada neraka, tak ada orang boleh tengok direct kepada syurga. Perantaranya adalah cerita daripada Rasulullah SAW. Apabila manusia mempercayai tentang kehidupan akhirat, maka keseluruhan kehidupannya akan berubah. Bermula daripada matlamatnya, cara hidupnya, akhlaknya, tabiatnya, pekerjaannya dan semuanya akan berubah. Berlainan dengan manusia yang menganggap cerita tentang akhirat sebagai satu maklumat. Maklumat perkara yang tidak mengubah jati diri. Maklumat ni maklumat, kita dapat maklumat, kita sampai saluran menyalurkan maklumat. Ilmu dia berbeza. Ilmu dia mengubah seseorang. Jadi tuan-tuan mati Allah, oleh kerana Rasulullah telah menyampaikan hal ehwal akhirat, kita sebagai orang Islam mempercayai tentang hal ehwal akhirat, maka sepatutnya kita berbeza dengan orang yang tak percaya dengan hal ehwal akhirat. Tugas utama Nabi nak cerita benda yang ada. Itu tugas yang paling utama. Barulah kita tengok kali pertama Nabi naik ke atas bukit di tepi Mekah. Perkara pertama Nabi beritahu, selepas Nabi tanya orang, adakah kamu percaya di belakang aku ni ada sekumpulan tentera nak menyerang Mekah? Kan? Kali pertama dia mengucapkan secara tegang tentang dakwahnya. Apa dia kata? Manusia kata kami percaya. Kalau begitu Nabi kata, kamu percaya tak kalau aku kata selepas kehidupan ni ada mati, ada syurga, ada neraka? Itu perkara pertama dia beritahu. Ada mati, ada syurga, ada neraka. Maknanya itu adalah main point. Diturunkan Rasul itu adalah matlamat utama. Nak beritahu manusia perkara itu sangat penting. Utama pada dakwah Nabi, utama juga dalam buku ni tentang hal ehwal akhirat. Sebab dia memberi kesan yang sangat besar pada kehidupan manusia beriman. Yang kedua, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah Ta'ala daripada mengetahui sifat-sifat yang wajib
mustahil, yang harus, dengan menyatakan perhinggaan yang wajib dituntuti sekira-kira dengan pengetahuan itu dapat memelihara kepercayaan kepada perkara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Allah ni ghaibul ghuyub. Ghaibul ghuyub ni maksudnya pada benda yang tersembunyi, dia yang paling tersembunyi. Kita kata dunia ni kita nampak, tapi sebahagiannya angin kita tak nampak. Tiba-tiba terasa angin, tapi angin ada. Allah lebih tak nampak daripada angin. Bukan nak kata Allah tak ada, Allah lebih ghaib, lebih tak nampak daripada angin. Tapi tuan-tuan, di sebalik setiap suatu kejadian alam, di belakang mesti ada Allah. Sebab Allah lah satu-satunya zat yang mencipta alam. Tak ada Allah, tak ada alam. Tetapi mustahil tidak ada Allah. Adanya alam ni hanya kerana Allah tu ada. Rasul membawa agama yang disampaikan daripada Allah kepada manusia. Untuk manusia menurut agama tersebut, manusia perlu mengenali siapa yang cipta agama ni. Sebab sifat manusia ni tuan-tuan, dia susah menurut kata orang yang tak kenal. Itu sifat manusia. Susah kita nak menurut kata orang yang kita tak kenal. Sebab itulah antara tanggungjawab besar Nabi SAW, Rasul-Rasul SAW, antara tanggungjawab besar dia adalah memperkenalkan Allah kepada manusia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok pada zaman yang mana manusia sibuk membincangkan tentang ketuhanan, manusia tidak sibuk membincangkan tentang kepentingan diri. Apabila manusia tidak membincangkan dah tentang sifat ketuhanan, manusia mula sibuk membincangkan tentang sifat diri sendiri. Muncul human right, muncul hak asasi manusia, muncul privacy, muncul apa lagi? Hak-hak yang manusia tuntut pada diri mereka kerana mereka dah tak kenal Tuhan mereka. Perbahasan-perbahasan mengenai keadilan pada masa ini tuan-tuan semuanya berkisar di antara manusia dengan manusia, sebab tidak lagi membincangkan tentang hak ketuhanan. Sebab itulah Rasul membawa satu pengenalan yang jelas tentang keberadaan, kesempurnaan dan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apabila manusia kenal betapa Allah Ta'ala ni jauh lebih hebat daripada manusia, maka manusia lebih mudah untuk menurut apa yang disuruh oleh Allah. Rasul mengalahkan manusia buat bini-bini. Contohnya puasa, tuan-tuan, 30 hari puasa bukan kerja mudah. Tuan-tuan nak puasa saja, nak tuan tak sampai Ramadan tiba-tiba puasa sebulan, apa nak tuan-tuan bagi? Tambuh tuan nak puasa 5 hari. Tapi bila sampai bulan Ramadan puasa juga. Malah terasa malah Allah ni tak aman tuan masuk kerja ni. Nanti Syaban betul Ramadan puasa lagi. Kalau diberi peluang untuk tak puasa, tuan nak puasa ke tak puasa? Contoh saja. Contohnya dalam Quran disebut kamu diwajibkan berpuasa, tapi kalau tak puasa tak masuk neraka. Tak puasa tak ada dosa. Kamu disuruh untuk berpuasa, tapi kalau tak puasa tak dapat dosa. Tuan-tuan nak puasa ke tak puasa? Bahkan sunat saja contohnya. Bila main sunat, tuan-tuan tengok bila main sunat tak puasa dia. Sebab apa yang disuruh oleh Nabi ni sesuatu yang bertentangan dengan akal, dengan nafsu manusia itu sendiri. Jadi oleh kerana benda itu benda yang susah untuk dilakukan, maka Rasulullah perlu memperkenalkan siapa yang menyuruh. Sehingga bila Rasulullah kenal siapa yang menyuruh, kelebihan lakukan apa yang disuruh, lebih mudah untuk manusia itu melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Sebab tu ilmu kenal Allah sangat penting. Sebab tu ilmu kenal Allah diletakkan sebagai ilmu fardu ain, kerana di sebalik mengenali Allah, manusia lebih mudah untuk menuruti perintah Allah. Penting ilmu kenal Allah tuan-tuan, sehingga fardu ain, tiap-tiap mukallaf wajib kenal Allah. Sebab itulah juga pada negeri umat Islam, pada negara umat Islam, silibus pembelajaran mengenal Allah wajib ada tuan.
wajib ada dan disilibuskan secara berkesan kepada kanak-kanak berusia seawal 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ilmu lain tuan-tuan nanti dulu. Sebab kita ni hakikatnya tuan-tuan, sama ada kita peduli atau tidak, neraka syurga ada. Sebab tu dia sebut yang pertama, Nabi datang kita buat syurga neraka, cerita akhirat. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok budak-budak suatu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia orang tak sedar ada akhirat. Kalau dia meninggal dunia, kalau mereka meninggal dunia, mereka tetap akan pergi akhirat. Kenapa? Kerana benda tu benar ada. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum mereka ni dewasa, mereka perlu diperkenalkan dengan Tuhan, yang dengan mengenali Tuhan tersebut boleh menjaga mereka daripada tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu sangat penting tuan. Secara logik akal sahaja kita fikir benda itu sangat penting. Yang kita tak faham apabila pengajian agama semakin hari semakin dikurangkan seolah-olah nak menjauhkan manusia dengan agama. Yang itu kita tak faham. Walaupun kita kata negara Islam dan sebagainya, agenda di sebalik itu wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang beriman, kita mengetahui bahawasanya ilmu mengenal Allah adalah ilmu yang sangat penting, kerana di sebalik mengenal Allah lebih mudah untuk kita mentaati perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan itulah tugas Rasul. Itulah tugas Rasul, memperkenalkan manusia dengan Allah sehingga lebih mudah mereka untuk menuruti perintah daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan memperlakukan segala ibadat-ibadat yang diperlakukan. Yang ketiga tuan-tuan, Rasul-Rasul alaihi wassalam selepas memperkenalkan manusia dengan akhirat, selepas memperkenalkan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan sehingga mereka lebih mudah untuk mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul alaihi wasallam adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memperingatkan manusia seringkali supaya menjaga tanggungjawab kepada Allah lebih besar daripada menjaga tanggungjawab kepada makhluk. Yang ini tuan-tuan, ini cukup meningkat sekarang. Sebab manusia selalu meminta tanggungjawab kepadanya dipenuhi. Manusia selalu meminta haknya dipenuhi. Mereka lupa sebenarnya mereka adalah hamba yang perlu memenuhi hak ketuhanan. Seperti ulama dia kata, ramai orang tanya apa Islam boleh beri untuk dia, tapi dia lupa yang dia perlu melunaskan bermacam-macam hutang kepada Islam. Tuan-tuan, kita tak perlu tanya kenapa solat 5 waktu. Tak perlu tanya tuan-tuan, solat je. Sebab itu adalah hak dan tanggungjawab menjaganya lebih besar daripada menjaga hubungan dengan makhluk. Menjaga hukum ketuhanan lebih besar daripada menjaga hukum-hukum dengan manusia. Menjaga agama Allah lebih besar daripada menjaga hubungan dengan makhluk. Sebab tu tuan-tuan, Nabi terus-menerus menyampaikan agama walaupun terpaksa bergantung dengan pak saudara dia. Kita kata tuan-tuan, takkan kita nak bawa agama sebab bergantung. Tuan-tuan, kita bukan kata bawa agama sebab bergantung, tetapi hak Allah perlu didahulukan walaupun orang lain tak suka. Itu perlu faham. Sekarang ni kita menganggap kita nak sesuatu daripada Islam. Tuan-tuan, mana boleh? Islam tu bukan anak kita, bukan kawan kita, bukannya orang gaji kita. Islam satu agama yang kita perlu jaga dia. Nabi selalu memperingatkan umat Islam supaya mereka perlu menjaga kebesaran Allah jauh lebih penting daripada menjaga hubungan sesama makhluk, dengan tidak mengatakan bahawasanya dia perlu gaduh dengan makhluk. Tetapi tuan-tuan, hak Allah lebih perlu diutamakan. Itulah dalam aspek ibadah individu, dalam aspek ibadah kemasyarakatan, dalam aspek pemerintahan sekalipun, hak Allah perlu diutamakan berbanding dengan hak makhluk. Jangan sekali-kali kita duk kata apa Islam boleh bagi pada kita. Tuan-tuan hati Allah, apa hak kita nak minta sesuatu daripada Allah? Apa hak kita nak minta sesuatu daripada agama, daripada Islam? Macam kita dengan orang, tuan-tuan, kita marah bila orang tidak menunaikan hak dia kepada kita.
Orang berhutang dengan kita RM10, tak bayar kita marah. Kita minta tak bagi, minta tak bagi, akhirnya kita marah, tuan. Kita lupa kita ada hak yang lebih besar dengan Allah. Bukan setakat RM10, tuan. Tapi tanggungjawab sebagai hamba. Tadi tanggungjawab sebagai orang yang meminjam kepada orang yang dipinjam. Kita ni tuan-tuan bukan setakat pinjam RM10 dengan Allah Ta'ala. Start daripada hujung rambut sampai hujung kaki, hak Allah berlaku. Cuba sebut sehak itu. Satu je hak kita tuan-tuan. Cuba sebut sehak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, cuba sebut satu hak itu. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh hanya meminta orang memenuhi hak kita, sedangkan kita tidak memenuhi hak Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita punya mindset perlu tukar. Datang Nabi dicuba menukar mindset manusia ni yang merasakan mereka perlu konflik, benda ni konflik dia tak, tuan. Manusia hidup atas muka dunia, tugas utama mereka menjaga kebesaran Allah. Itu nama khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa dia khalifah? Orang yang menjaga kebesaran Allah atas muka dunia yang Allah buat ni. Allah cipta ni dengan manual pengurusan yang Allah ciptakan untuk mengurus alam. Kerja khalifah mengambil manual pengurusan tersebut kemudian apply pada alam, tanpa boleh meminta ni tak ada, ni tak boleh. Tuan-tuan, itu bukan tugas manusia hidup atas muka dunia. Meminta sesuatu daripada agama, meminta sesuatu daripada orang, bukan. Bahkan mereka kena beri. Ini hidup dalam ujian. Tempat kita akhirat, bukan sini, tuan-tuan. Tempat kita akhirat. Habis tugas ini, kita dah beri segala-galanya untuk agama Allah, maka di akhirat Allah balas. Tetapi bila kita cuba nak dapatkan semuanya kat sini, itu salah. Ramai orang bersembunyi di sebalik bukan salah mencari harta sehingga mereka sibuk dengan harta, lupa agama. Dia bersembunyi di sebalik. Dia kata mencari harta juga ibadah, tak salah. Siapa kata cari harta salah? Tapi cuba tengok berapa ramai orang mencari harta sampai lupa tugas dia sebagai hamba Allah. Sedangkan hak kebesaran Allah jauh lebih utama, perlu dijaga daripada hak hubungan sama makhluk. Nabi datang menyelesaikan masalah ni. Nabi datang menyampaikan perkara ini. Kemudian yang keempat, menunjuk dan mengajar manusia akan segala hal yang bergantung dengan kehidupan mereka itu di dalam pekerjaan muamalah menurut aturan-aturan yang ditentukan oleh keselamatan hak. Yang keempat, Allah menciptakan alam. Allah menciptakan manusia sebagai satu makhluk yang boleh berfikir dan boleh bergerak secara bebas dalam alam. Oleh kerana Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya manusia ini perlu dikawal, maka Rasul membawa kawalan yang datang daripada Allah. Ini namanya nakalan min Allah. Pengawasan daripada Allah. Apa dia pengawasan Allah? Hukum-hukum yang Allah Ta'ala turunkan apabila manusia itu hidup bermuamalah. Bermuamalah itu banyak. Manusia ini berhubung dengan manusia sebagai kawan. Manusia berhubung dengan manusia sebagai suami isteri. Manusia berhubung dengan manusia sebagai anak dan ayah, sebagai ketua dan pengikut, sebagai pemerintah dan rakyat, sebagai guru dan murid, sebagai sahabat, sebagai jiran tetangga. Kesemua itu tuan-tuan termasuk dalam bab muamalah. Bermuamalah, berhubungan manusia dengan manusia. Setiap jenis perhubungan ni tuan-tuan, dia mempunyai undang-undang, dan undang-undang itu telah pun disusun secara kemas oleh Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut tentang sosioekonomi, Islam ada. Dalam pendidikan, Islam ada. Sebab itu muamalah. Dalam perniagaan jual beli, Islam ada. Pinjam meminjam, Islam ada. Sewa beli, Islam ada. Pemerintahan, Islam ada. Apa lagi tuan-tuan? Kebajikan, Islam ada. Kerana apa? Kerana itu adalah perkara muamalah yang berlaku. Setiap perkara muamalah, maka Allah menurunkan hukum-hukumnya dan Rasul bawa kepada manusia untuk digunakan oleh manusia, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Yang menghairankan, mungkin kita berada pada awal-awal
Tuan-tuan, kalau kita lihat zaman ni, zaman orang mula bertanya tentang agama, orang mula excited nak mengetahui agama. Sampai satu tempat, tuan-tuan, dia minta saya ngajar kitab Al-Um. Kitab Al-Um tu kitab Imam Syafi'i juga. Orang nak belajar kitab Al-Um ni kat universiti tu jadi ulama. Satu surau minta mengajar kitab Al-Um. Saya kata saya akan saya belajar atau tidak lagi kitab Al-Um. Cuma tuan-tuan, punyalah manusia nak kepada agama. Zaman ni zaman orang cuba kembali pada agama. Zaman ni zaman orang kata zaman pencetus kembalinya orang pada agama. Ini menunjukkan tuan-tuan, menunjuk peristiwa akhir zaman semakin hampir. Kita tengok di seluruh Malaysia sekalipun, di seluruh dunia sekalipun, gerakan orang untuk kembali kepada agama banyak. Dan tuan-tuan, gerakan orang untuk lari pada agama juga semakin tegak. Ini menunjukkan tuan-tuan, tak lama lagi akan ada dua blok. Satu blok Islam, satu blok orang yang bukan Islam. Ketika tuan-tuan orang yang duduk di tengah-tengah ni kebiasaannya akan pergi kepada blok yang menentang Islam. Tuan-tuan mati Allah SWT, sistem yang Nabi bawa, sistem yang Rasul bawa untuk digelepaskan oleh manusia ni satu sistem yang dah lengkap. Tapi tuan-tuan, selama ni sistem ni tidak digunakan pakai oleh manusia. Sebab itulah setiap perkara muamalah manusia dengan manusia jadi rosak. Jual beli muncul riba, sewa muncul tipu, pinjam hutang muncul tak bayar. Apa lagi tuan-tuan? Suami isteri kes perceraian setiap sejam 6 orang bercerai di Malaysia, umat Islam. Wujudnya anak dua nikah seramai lebih kurang 500 hingga 600 ribu. Kejadian mencuri yang tidak pernah selesai walaupun hukumnya ada. Sistem yang korup, sistem yang penuh dengan korupsi dan segala perkara yang ada tuan-tuan, semua merosakkan. Kenapa? Sebelum ni sistem yang Nabi cipta, bukan Nabi cipta ni, yang ada dalam Quran, yang Nabi persembahkan kepada manusia masa tinggalkan. Sedangkan tugas Rasul adalah membawa undang-undang, prinsip-prinsip ni. Setiap keadaan, setiap hubungan muamalah manusia dengan manusia, prinsip itu telah pun selesai, telah pun ada tuan-tuan. Sebab itulah agama ni dia jauh lebih advance daripada kemajuan manusia. Contoh tuan-tuan, kalau kita tengok tentang hukum basuh muka dalam wudu, kitab ni ditulis lebih kurang 1100 tahun yang lepas, membahaskan tentang bagaimana kita nak basuh muka kalau orang tu ada dua muka. Benda tu tak berlaku pada zaman dulu tuan. Tak berlaku, orang ada dua muka. Muka mana satu nak basuh ketika ambil wudu. Nak beritahu kita Islam, dia punya hukum, undang-undang, prinsipnya mendahului zaman. Tuan-tuan mati Allah, kes pertama yang bermula dalam dunia ni pada tahun 1870-an daripada Rusia, seorang kanak-kanak lelaki dengan dua muka. Masa sebelum tu tak ada lagi kes dua muka, tapi 1871 kes nama dua muka dalam dunia. Jadi tuan-tuan, hal budak ni nak ambil sembahyang selesai 1000 tahun sebelum dia ada. Nak beritahu segala hukum Islam mendahului zaman. Kes basuh muka, begitulah juga dengan kes untuk mengawal manusia daripada melakukan jenayah dan sebagainya. Hubungan muamalah ni tuan-tuan memerlukan kepada undang-undang. Tanpa ada undang-undang yang detail, tanpa ada undang-undang yang betul-betul boleh menguasai, maka manusia akan memakai undang-undang rimba. Yang kuat akan mengatasi yang lemah, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan terus miskin, akan jadi pakuk kenanya. Mana-mana tempat dalam dunia ni tuan-tuan, semua jadi itu sekarang. Betul kan? Sebab sistem yang ada pada tempat tuan-tuan dah lama semakin rosak, makin rosak, makin rosak. Itu tugas besarlah Rasul tuan. Rasul tugas dia mengubah seluruh struktur yang ada dalam dunia ni sehingga semuanya mengikut Islam, bukan dengan cara menentang orang, tapi dengan cara memujuk dan menyatu padukan manusia untuk mengikuti sistem itu. Sebab itulah umat Islam kena ada satu pemahaman, kita bukan satu agama yang nak memecah belah, tapi kita adalah satu agama yang nak mengumpulkan seramai mana manusia, sama ada apa masa sekalipun tuan-tuan, untuk berada dalam satu saf Islam. Itu kan? Islam, agama dia bukan hanya untuk orang Islam, bahkan agama Islam rahmatan lil alamin, untuk semua makhluk, untuk keseluruhan alam. Yang terakhir,
dalam nilai kita akhir dalam memutuskan perselisihan akal manusia yang diruntun oleh syahwat dan perasaan mementingkan maslahah diri. Yang demikian itu membawa kepada kebinasaan. Maka hal-hal ini semuanya telah diselesaikan oleh Rasul-Rasul dengan dasar yang memelihara maslahah am. Yang kelima, tuan-tuan, Rasulullah menyelesaikan permasalahan umat yang berdekat-dekat ataupun berkurun-kurun namanya. Apa masalah ni, tuan-tuan? Masalah manusia yang sentiasa yang kaya menghambakan yang miskin, yang kuat mengatasi yang lemah. Hal ini, tuan-tuan, dalam mana-mana pertamadun wujud, golongan itu tak wujud. Ini masalah yang tak pernah selesai. Masalah ini, tuan-tuan, masalah yang tak pernah selesai oleh mana-mana tamadun, tetapi tamadun Islam menyelesaikan masalah tersebut. Tamadun Islam menyelesaikan masalah itu, tuan-tuan. Kita berada pada tempat itu sekarang. Kita adalah orang yang ditindas, tuan-tuan, ya? Kita dapat hukum GST. Saya beri contoh, tuan-tuan. Kita dapat hukum GST. Tuan-tuan setuju ke dengan GST? Tuan-tuan, kita bukan cakap mengenai politik, tapi kita nak cakap mengenai hak Nabi bawah. Kita tak setuju, tuan-tuan. Cuba angkat tangan seorang tak setuju. Kita tak setuju. Tetapi dalam keadaan kita tak setuju, dia tetap diaplikasikan. Betul tak? Artinya kita tertindas, tuan-tuan. Yang lemah tertindas, yang kuat menindas. Hal keadaan ini berlaku pada setiap tamadun. Setiap tamadun, tuan-tuan, kecuali tamadun Islam. Sebab tu kalau kita nak kata kita ni adalah orang Islam yang bertamadun dengan tamadun Islam, kalau sangat betul. Kenapa? Kerana tamadun Islam tidak menindas dan tidak ditindas. Bagaimana cara Rasul menyelesaikan masalah menindas dan ditindas? Masalah ni masalah besar ni, tuan-tuan. Rasul menyelesaikan masalah ni dengan menanam dalam hati manusia masalah umum jauh lebih utama untuk diselesaikan daripada masalah individu. Artinya, tuan-tuan, sifat pentingkan diri dibuang oleh Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah membuang sifat mementingkan diri pada setiap diri orang yang beriman, pada setiap organisasi yang ada dalam masyarakat, pada setiap orang yang dilantik menjadi ketua. Sifat mementingkan diri dibuang. Setiap orang ditanam dengan satu sifat mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tuan-tuan, walaupun kita pihak yang tertindas, sedar tak sedar, kita juga mempunyai sifat mementingkan diri lebih daripada mementingkan orang lain. Betul-betul. Sebab itulah orang macam kita ni, tuan-tuan, ada orang yang sangat bahaya untuk mengambil alih tampuk pemerintahan. Sebab bila kita naik, kita juga akan melakukan perkara yang sama, iaitu mementingkan diri sendiri. Nabi membawa satu sifat. Sebab tu kita tengok umat Islam, tuan-tuan, yang ingat hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah. Apa yang diberi oleh orang Madinah kepada orang Makkah? Sanggup beri isteri, tuan-tuan. Contoh, sanggup beri isteri sendiri pada sahabat. Tuan-tuan, kita dengar tu macam cerita dongeng. Kita dengar macam cerita dongeng, tuan-tuan. Ketika umat Islam berperang, tuan-tuan, contohnya satu kumpulan peperangan, satu kumpulan perang yang berada di medan pertempuran ketika Nabi wafat. Habis Nabi wafat, mereka masih lagi berperang, tuan-tuan. Kemudian bila mereka balik dalam keadaan letih, sepatutnya mereka disambut bagai wira. Tetapi Abu Bakar Siddiq cepat-cepat mengarahkan kumpulan ini untuk keluar berperang semula. Tuan-tuan, kalau kita orang lain lah pula letih ni. Tapi mereka ni orang yang dipupuk oleh Nabi dengan perasaan masalah umum jauh lebih penting, sehingga mereka keluar sekali lagi untuk berperang. Tuan-tuan, kita nak azan 5 kali berkira mementingkan diri sendiri. Nak azan 5 kali. Bagi kita orang yang tak azan ni macam kita tak ada kerja, macam orang yang sibuk sangat. Tuan-tuan, cukup berkira kita ni. Hidup berkira ni lah yang menyebabkan sosial manusia, sosial masyarakat menjadi begini. Yang menang terus menang, yang kalah terus kalah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kerana hidup mementingkan diri sendiri.
Baik, tuan-tuan cuba tengok hal keadaan orang kaya. Keluar sikit pada tajuk, tapi saya nak kaitkan dengan tajuk ni. Tuan-tuan suka tak dengan permainan mengumpul aset? Suka tak tuan-tuan kumpul aset? Kalau kita ada duit, hartanah kata. Suka kan? Kita beli rumah ni, simpan 2 tahun, kita jual. Kan? Kemudian kita seboleh-bolehnya kita tak 10 setelah rumah sewa tu. Betul tak? Sedar tak sedar, kita lah orang yang memanipulasi pasaran rumah. Kita antara orang yang memanipulasi. Kita antara orang yang memanipulasi sehingga kan orang miskin tak mampu nak beli rumah. Cik sebut tentang rumah kan? Nak cerita tuan-tuan, kita juga mempunyai sifat mementingkan diri sendiri. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu bukan sahaja menyerahkan, mereka menyerahkan jiwa mereka kepada agama sehingga mereka sanggup membantu sahabat-sahabat mereka, membantu orang lain sampai Allah rakamkan dalam Quran wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Umat Islam tuan-tuan tidak pernah berkira dengan harta dia kepada saudara dia. Tak pernah berkira dengan harta dia terhadap saudara dia sampai Allah nyatakan dalam Quran kemuliaan mereka mementingkan masalah umum lebih daripada masalah hadis sendiri. Tuan-tuan, sistem ni tak dapat nak dilakukan sekarang. Kita tak sanggup nak beri lebih kepada agama sebab kita ada sifat yang kuat mementingkan diri sendiri. Setuju tak setuju? Tuan-tuan, sifat tu lah yang membentuk tamadun yang rosak ni. Nak uang ni tuan-tuan bukan kerja senang. Kita satu masyarakat yang dibentuk oleh sistem penjajah. Sistem Islam sebenarnya kita ni sangat jauh daripada sistem Islam. Sangat jauh. Kita tengok cara kita berfikir, cara kita bertindak, matlamat yang kita ada, cara kita bekerja, cara kita berkawan, cara kita bersama, cara kita beramal tuan-tuan, sebenarnya kita masih terkongkong dalam dunia jahiliah. Kita masih terkongkong dalam dunia jahiliah. Baru ni tuan-tuan, kebetulan saya dipanggil ke Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, kuliah tentang tahfiz legasi pondok. Saya dapat tajuk tu pun saya nak marah. Bukan mahu tuan-tuan, kita melihat agama ni satu sisi yang melengkapi dunia kita. Hakikatnya hidup kita mesti melengkapi agama. Bukan agama tu satu sisi yang menempel supaya memperindahkan dunia kita. Bukan tuan-tuan. Kehidupan kita bukan diperindahkan dengan agama, bahkan seluruh kehidupan kita perlu dihampakan kepada agama. Yang tu yang Nabi cuba bawa. Tuan-tuan mati Allah, saya tanya macam mana dengan pendidikan sekarang. Dia kata tempuh kuat. Sekarang ni mengarahkan DPN untuk bina sekolah rendah Islam. Saya dengar benda tu tuan-tuan berbunga-bunga hati yang macam saya buat, saya dah kata benar. Cuma saya tanya macam mana silibus. Bila sebut silibus tuan-tuan, dia menggabungkan 4 elemen. Elemen Qurani, kemudian elemen Turafi, kemudian elemen robotik. Elemen robotik tuan-tuan. Satu lagi saya tak ingat. Bila saya dengar tentang 4 elemen ni, saya fikir macam mana nak mengajar orang ni. Tuan-tuan, agama diajar dengan asas. Agama ni dia bukan rumit tuan-tuan. Tapi kalau nak bagi pada budak, betul sekolah dalam Islam, tapi rumit dah. Nak cerita pasal robot, nak cerita pasal tu, nak cerita pasal ni, untuk budak yang sebesar tu sama seperti kita memberi dia ilmu dunia sekarang yang memenuhi kepala otak mereka sampai mereka tak faham. Tuan-tuan, kita beri ilmu sains, kita beri ilmu geografi, kita beri ilmu sejarah, kita beri BM, BI, matematik, sains, pupek, beri budak tuan-tuan, dia faham tu? Tak faham kan anak tuan-tuan? Faham? Tuan-tuan, faham ke? Ke tuan-tuan tak cek faham, tak faham? Tak faham tuan, tak faham. Bila dia masuk ilmu agama, nak buat satu sekolah rendah Islam, sekolah yang bakal ada di Pahang ni 2-3 tahun lagi. Kata pengarah DPN tu mungkin setahun dulu lagi. Tetapi yang diberi ilmu tu, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu qiyas, ilmu balik, tuan-tuan agak-agak boleh tak faham. Sama dengan sistem sekolah. Agama ni dimudah. Apa yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak ketika umur 7 tahun? Kenal Allah. Itu je.
Tak perlu nak masuk elemen-elemen turafi lah, elemen-elemen robotik itu. Sakit pada dulu. Cuba tengok. Kita, saya nak beritahu, kita nak bawa agama, tetapi kita terkongkong dalam sistem sekularisme. Sehingga pembawakan agama kita, pembawakan pada sudut sekularisme. Macam mana kita nak berintima? Intima ni tuan-tuan bukan sekadar kita tempelkan agama, bahkan kita terkejut dalam agama tu. Agama tu masa depan kita. Yang tu adalah sistem yang Nabi bawa dulu. Sistem tu berjaya membina satu umat yang menyebarkan Islam di seluruh dunia. Tuan-tuan, bila kita dah lahirkan orang macam ni, masyarakat yang mengompong kita pula nak lahirkan orang macam ni. Masyarakat mengompong. Apabila orang jumpa nak bawa sistem yang sebenar, tuan-tuan, bukan orang bukan Islam yang menentang, bahkan orang Islam sendiri. Sebab mereka bergerak dalam Islam yang diacu dengan sistem sekularisme. Sebab itulah bila kalau kita buka selalu dah masalah paling besar, buat IPSA tuan-tuan. Tak sadar sebenarnya. Tapi kalau itulah menjadi halangan utama, awal-awal lagi dah kita gagal nak bina umat Islam yang jati diri di akidah. Sebab risau sangat tentang IPSA. Bukan nak kata. Tapi itulah realitinya, Islam tu tak dapat nak dibawa dengan wajahnya yang sendiri. Tetap faham ni? Sebab dia terlindung di bawah wajah sekularisme. Kita ni seolah-olah tak dapat nak keluar. Tak dapat nak keluar daripada kepompong ni. Sedangkan tuan-tuan, keluar tu cuma bertukar daripada tali dunia kepada tali Allah. Itu dia. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi fa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengislamkan diri sendiri, maka sebenarnya mereka telah mengubah pergantungan kepada pergantungan yang jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat, tuan. Kalau kita bergantung kepada dunia ni, nampak kuat. Bergantung pada CJ ni, bergantung pada harta ni, simpanan bank ni, nampak kuat, tuan. Tapi Allah kata, barang siapa yang menukar tali pergantungan ni, mereka sebenarnya telah menukar kepada satu pergantungan yang jauh lebih kuat. Yang ni dia kita nak bawa. Nak tukar kepada A, daripada A kepada B, ini sangat susah. Maka betul lah kita rasa itu susah. Tetapi dia dah menyempurnakan tugasnya. Sekarang ini tugas umat Islam itu sendirilah untuk memahami dalam konteks Islam yang sebenar. Jadi tugas dan tanggungjawab kita kepada agama sangat besar daripada kita cuma melakukan ibadah yang ada sekarang, tuan. Kita perlu berubah sebab kita berada pada zaman yang menuntut perubahan. Kalau kita bukan orang yang berubah, maka ada orang yang akan berubah. Orang yang akan berubah ni, tuan-tuan, mereka tidak akan berperangai seperti kita. Mereka tidak akan bertangguh. Kita dah banyak kali bertangguh. Kita dah 10 tahun bertangguh, tuan-tuan. Dalam keadaan kita bertangguh, Brunei telah berjaya balik kepada sistem yang sebenar. Kita tak tahu mana-mana lagi negara yang akan balik pada sistem yang sebenar, tapi kita masih bertangguh. Sedangkan kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai prasarana, kita mempunyai struktur yang mantap nak balik. Cuma kita tak balik ni, tuan-tuan, sebab masing-masing tak dapat nak keluar daripada kompongan sekularisme. Sedangkan penjajah dah balik 60 tahun yang lepas. Tak ada dah berhenti duduk sebelah kita pegang pistol, tuan-tuan, tak ada dah. Dia dah balik 60 tahun yang lepas. Yang ditinggal cuma kesan penjajahan dalam ni. Yang cuma kita perlu buat, tuan-tuan, tak perlu buat apa-apa tu. Buang sekularisme, ambil Islam keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk dalam agama Islam kafah, keseluruhan. Buang segala sistem tu, masukkan Islam dan terus mengaplikasikan dalam kehidupan. Kita sedang bergantung pada satu tali yang sangat kukuh. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya nak mengubah mindset adalah perkara yang paling payah. Walaupun nampak macam mudah, senang ya, bukan ada orang jaga dah. Tak ada dah orang kalau beri nama, ni salah saya beri nama, tukar keripik, tak ada dah tuan-tuan ni. Tapi kita masih terkepung dalam situasi. Jadi tuan-tuan nanti Allah, itu antara kerja besar Rasul, cuba mengubah sistem yang ada pada manusia itu sendiri untuk membawa manusia pada satu level yang lebih baik.
di sisi dunia dan juga sisi Allah SWT. Sekarang itu dulu tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan Ramadan. Ada soalan tuan? Tak ada? Faham tak? Baik, kalau tak ada, macam biasa tabung ada di belakang. Moga tuan-tuan yang masih berkemampuan mampu untuk bantu sekitar mana kita dalam keadaan yang sedikit goyang dari sudut kewangan. Mungkin kesan kepada ekonomi ada, tapi ala kulli hal Allah akan bantu insya-Allah. Cumanya antara usahanya saya bergabunglah ke sini ke sana, mengharapkan kalau ada orang yang dibuka hati oleh Allah untuk bantu secara benar, insya-Allah tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kupasan 5 tugas Rasul yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Jadi kalau kita dapat ingat 5 pada bulan harapan tu memang betul-betul excellent lah. Dapat 4 tu memang hebat. Tapi rasanya kalau tanya tu, kalau Ustaz tanya bulan depan ni, tanya 1 pun rasa belum tentu lagi kita dapat jawab. Jadi itulah apa yang mungkin cik Syarif dia boleh jawab sebab dia sentiasa ada orang yang sangat komited lah dengan kuliah yang sebagai Ustaz Darul Syarif. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam untuk ilmu dan jumpa lagi pada kuliah sesi akan datang. Assalamualaikum.